Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pohon beringin, tumbuh melata, tempat bersila si anak dara. Perpaduan sejati, pilihan kita, tindak utama makmur negara. Kombinasi panel hakim yang berintegriti, penjaga masa yang setia dengan randiknya, guru-guru pembimbing yang budiman, serta rakan-rakan pidato, warga intelektual yang saya kagumi sekalian. Berdirinya saya di sini, di pentas pertandingan pidato, rukun negara peringkat kebangsaan adalah untuk melindangkan sebuah wadah pemikiran menerusi tajuk pidato. Perpaduan bukan warisan, tapi pilihan. Sebelum meniti hujah dengan lebih dalam, izinkan saya mentafsirkan fasa-fasa utama tajuk pidato saya. Perpaduan merujuk kepada penyatuan dan keperserikatan antara kaum di Malaysia yang berbilang bangsa, agama, budaya. Bukan warisan bermaksud nilai ini tidak akan wujud secara semula jadi atau bakat selamanya. Tanpa usaha, manakala pilihan membawa erti, ia memerlukan pemikiran, tindakan sedar dan keputusan berterusan daripada setiap warga negara untuk memeliharanya demi membina sebuah negara bangsa yang utuh. Warga dewan yang penuh visi, ujar saya yang pertama, kehormatan kaum memerlukan tindakan sedar yang berakar daripada prinsip rukun negara. Ramai dalam kalangan kita hari ini tersilap langkah dalam menganggap perpaduan yang kita menikmati dalam tahun 2026 ini bersifat kekal. Kita lupa bahawa kedamaian ini dibina atas titisan darah, peluh dan air mata generasi terdahulu. Pasal tragedi 13 Mei 1996, perpaduan tidak diwarisi melalui genetik. Sekiranya kita memilih untuk bersikap intelektual, resis dan prediktif, maka perpaduan yang ada akan hancur dalam sekelip mata. Oleh itu, wajib memilih untuk mempraktikkan prinsip percaya kepada Tuhan dan kesetiaan kepada raja dan negara. Kita perlulah sedar bahawa setiap perbuatan kita yang menghormati kaum lain adalah satu pilihan mutlak untuk memastikan tiang seri negara bangsa kita tidak rapuh. Sidang hadirin sekalian, meniti hujah saya yang kedua, mematuhi kontrak seksual dan undang-undang adalah pilihan untuk keadilan bersama. Sebuah negara bangsa yang berjaya adalah sebuah negara yang rakyatnya secara sukarela memilih untuk tunduk kepada kedaulatan undang-undang melalui prinsip keluaran keperluan kedaulatan undang-undang. Kita diberikan sebuah negara bangsa yang berjaya adalah sebuah negara yang rakyatnya secara sukarela memilih untuk tunduk kepada kedaulatan undang-undang melalui prinsip keluaran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Kita diberi satu aturan hidup yang adil. Hak setiap kaum telah dijamin dengan kemas dalam perlembagaan persekutuan. Apabila kita memilih jalan keadilan dan rasa hormat, kita sebenarnya sedang memilih untuk membina sebuah masyarakat yang stabil, aman dan bebas. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, konklusinya, perpaduan di Malaysia bukanlah sebuah barangan antik yang boleh ditinggalkan di dalam muzium warisan untuk tatapan generasi yang akan datang. Perpaduan adalah sebuah azimat yang perlu dijaga, digosok, dipertahankan setiap hari. Ia adalah satu keputusan harian yang kita ambil apabila kita melangkah keluar dari rumah. Pilihan untuk senyum kepada jiran yang berbeza kaum, pilihan untuk membantu tanpa mengira agama, dan pilihan untuk hidup sebagai satu bangsa, iaitu bangsa Malaysia. Sepenuh pertandingan di bumi Melaka yang syarat dengan sejarah kesultanan dan rentetan perpaduan zaman berzaman ini, marilah kita membuat pilihan yang bijak, pilihan perpaduan, tolaklah perpecahan. Warisan bukanlah pusaka lama, sifat cair jika dilupa. Perpaduan kaum pilihan bersama
tunjang keramat Malaysia berjaya. Maka bulatkan tekad, satukan hati, bersamalah kita memilih jalan perpaduan demi negara bangsa. Sekian saja pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.